Allah bagi kamu anak lelaki sebab Allah tahu satu hari nanti ibu dia akan perlukan seorang yang akan jaga dan lindung dia. Anak lelaki itulah yang akan usap air mata ibu dia waktu sedih. Dan anak lelaki itu juga yang akan jadi penguat ibu, yang akan sayang ibu dia. Kemudian bila dia dah tak ada, dialah yang akan talkinkan jenazah ibu dia. Ingat, apa pun yang berlaku, kamu tak boleh memilih anak-anak. Dia baik ke, dia buruk ke, dia tetap dari rahim kamu. Dan kamu yang perlu memilih untuk teruskan tarbiyah dia, walaupun kadang perlukan air mata sebagai bayarannya. Allah bagi kamu anak lelaki sebab Allah tahu satu hari nanti ibu dia akan perlukan seorang yang akan jaga dan lindung dia. Anak lelaki itulah yang akan usap air mata ibu dia waktu sedih. Dan anak lelaki itu juga yang akan jadi penguat ibu, yang akan sayang ibu dia. Kemudian bila dia dah tak ada, dialah yang akan talkinkan jenazah ibu dia. Ingat, apa pun yang berlaku, kamu tak boleh memilih anak-anak. Dia baik ke, dia buruk ke, dia tetap dari rahim kamu. Dan kamu yang perlu memilih untuk teruskan tarbiyah dia, walaupun kadang perlukan air mata sebagai bayarannya.